baginda wafat, sempatlah Nabi SAW bertadarus dengan Sayyidina Jibril 2 kali. Ramadan yang lain sekali, tapi bulan Ramadan terakhir tu Nabi SAW sempat baca 2 kali. Setiap ayat diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan dibawa turun oleh Jibril alaihissalam. Lengkap, pakejnya tu lengkap dengan sampai peringkat kaedah membacanya sekali. Nak menunjukkan tak ada campur tangan Nabi SAW dalam penurunan Quran tu. Memang pakej lengkap. Sampai mereka nak baca macam mana pun diajar oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Cuma zaman Nabi SAW tidaklah tajwid diajar macam kita belajar hari ini. Tajwid, fiqh, tauhid, tafsir, yang disiplin nama-nama ilmu yang kita belajar, yang kita nampak dekat masjid tu kan. Zaman Nabi tak diajar begitu. Nama-nama yang timbul fiqh, tauhid itu datang kemudian oleh para ulama kita yang menamakan tu untuk memudahkan pengajian. Tetapi zaman sahabat dulu nak mengenalkan para sahabat dengan Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Bagi para sahabat cukup dah yang tu. Tapi bila Islam berkembang, campur dengan orang Greek, campur dengan falsafah lain, mula kacau bilau dalam minda tu. Ulama kita cuba bersihkan yang kacau bilau tu. Maka timbullah ilmu-ilmu macam yang diasaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diasaskan semula, disusun semula, disilibuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidiyah contohnya. Zaman Nabi dulu tak ada. Hari Isnin kita belajar tauhid, tak ada. Cuma pernah orang wanita komplain kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak kalau ada satu session khas untuk kami Muslimat? Sebab gambarannya zaman Nabi SAW dulu adalah orang berlumba-lumba untuk mendekati Nabi. Berlumba-lumba. Bila berlumba-lumba ni, kalah dah orang perempuan. Jadi mereka nak satu sesi khas untuk Muslimat belajar dengan Nabi SAW. Dan Nabi mengajar bukan ikut disiplin ilmu, ikut nama-nama ni, tak. Dulu Quran saja mencapah daripada itu banyak macam ilmu. Baik. Cabaran pun tak macam hari ini. Hari ini cabarannya orang boleh buat AI masuk neraka kejap. Masuk neraka. Kita sudah berada pada 3000 darjah Celsius. Kami backpackers masuk dalam neraka. Dah jadi benda yang diperolok-olokkan. Itu dia. Itu macam-macam lah. Baik.